Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesailah sudah program Ziarah Mahabbah, yang mana pada kali ini program Ziarah Mahabbah telah diadakan di Kampung Layout, Tohas, Kuala Besut, Besut, Terengganu. Dan Alhamdulillah kita telah berjaya menyantuni dan membantu seramai 10 keluarga di Kampung Layout, Tohas ini. Dan diharapkan dengan kotak infak ini dapatlah memberikan manfaat kepada penerima-penerima dan juga meringankan sedikit beban yang ditanggung oleh penerima-penerima pada program Ziarah Mahabbah pada kali ini. Saya Muhammad Lukman Berkadir selaku pengurusi JPKK di komuniti Daud Daha mengucap berbanyak terima kasih kepada Muslim Malaysia turun padan pada hari ini untuk memberi sedikit sumbangan kepada 10 keluarga. Terima kasih banyak-banyak kepada pihak Muslim Malaysia. Kalau macam kira 3 orang kan? Tak nampak aku dulu, nampak apa ya. Nampak saya seorang je lah. Jadi masa tu kita main badminton. Masa 2010-11 ya. Katak bola tak kena lah. Kita pun duduk tepi tu, duduk main tutup sebelah. Bila tutup ni, nampak belakang 2 kok tu kan, kiri kanan tu kan. Bila tutup ni, nampak dia ni tak. Di situlah bermula. Saya pergi klinik pada luar. Check up lah. Pergi cakap ambil gambar, dia kata mata okey. Buat kota baru, dia pun beli USM. Lama juga dia main check up situ. Pergi mari kat sebulan pergi mari. Dia main duduk lewat tu, pergi balik tu. Lama tu masuklah MRI kan. Terowong. Terowong tu. Waktu doktor kata ada sini. Ada gini ni. Sama tetang mata hidung ni. Dia kata ada satu macam benda duduk tepek dia agak mata gini kan. Jadi apabila dia duduk tengah-tengah tu. Besar, dia pergi agak ni dulu. Dia tolak lah. Saya pun bimbang juga. Dia kata nak tahu kena operate dulu. Dia tidak nekat di tempurung kepala lah. Dia melekat di macam, dia kata ketul isi aja. Lepas dah besar ni 15 mm. Besar juga ni. Dia kata awak nasib baik awak sedang. Tidak pergi dua-dua. Sekarang ni tak nampak lah. Belah kanan ni tak nampak dia ni. Cahaya nampak. Tapi tak nampak objek. Maknanya bergantung sebelah kan, belah kiri lah sekarang ni. Jadi saya mewakili Muslim Malaysia ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang di luar sana, kerana tanpa derma dan sumbangan anda, mungkin misi kami di Muslim Malaysia tidak dapat dijalankan. Jadi teruskanlah menyumbang, kerana sumbangan anda mampu meringankan beban asnaf-asnaf yang memerlukan di luar sana. Janji Allah kepada hamba-Nya di dalam surah Ar-Rahman ayat ke-60, hal jazal ul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan juga. Jadi sekian sahaja daripada saya untuk program Ziarah Mahabbah pada kali ini. Assalamualaikum dan terima kasih.